Oh man. Oh man. Ada masalah besar ni korang. Ada lori terbalik, Jom kita tengok teruk ke tak teruk. Let's go. Tak tahu bantuan dah sampai ke belum. Kita nak pergi tengok dulu. Lori BIM biasa. Okey, ni lori kilang biasa. Okey bang. Oh man. Shit. Porter datang. Kita tanya Encik Zali macam mana kita nak uruskan ni. Astagfirullahalazim. Dia dari sana. Dari sana terus ke sini. Dengar cakap dia tiba-tiba mati. Biasalah lori lama. Macam mana boleh mati bro? Macam mana? Aku tak tahu ni. Aku balik padam. Oh, lori dia padam. Kalau bahasa Indonesia lori padam, lori dia enjin dia tiba-tiba mati. So kita clearkan buah ni dululah. Lepas tu macam mana ni nak tarik? Kren apa? Oh, tak boleh tarik tak larat Pakai lori boy pun tak boleh. Aku punya dah habis. JCB cakap tak boleh nak tarik. Driver dia okey, Driver okey. Kejadian yang kita tak nak berlaku waktu kita kerja lah geng. Kita tak boleh nak buat apa lah. Tak tahu nak macam mana. Dia driver JCB cakap kalau kita pakai JCB kemungkinan bom atas tu akan problem lah. Sebab lori ni berat ni. Lori ni berapa tan ni? Dekat 9-10 tan. Dia agak bahaya sebab dah menitik. Ini air minyak. Bukan minyak. Ni air Ni kesan-kesan dia korang. Tahu macam mana dia panggil keren ke apa ke, tak pasti lah ni. Memang teruk dah terbalik dia ni. Hancur. InsyaAllah lori boleh hidup lagi lah kot. Berat ni. Memang tak boleh nak buat apa lah. Kita tunggu kren lah. Kita tunggu kren macam mana. Ni sekarang ni lori biru ni tengah isi buah dekat rem. Last bulan ni last tahun kan, bulan last untuk tahun ni settlekan buah semua. Berlaku pula kejadian, tapi harus disettlekan jugalah. Harus disettlekan juga. Bro, ni nak habiskan terus ke? Satu lori ni habiskan terus untuk bulan ni? Besok ada lagi last untuk hari ni. Yo man. Hari ni saya buah dah habis, hari Ahad saya cuti. Sekali saya tengok WA lori terbalik, terus saya datang guys. Kejadian tak diingini ni. Habis driver lori tu panggil kren ke apa? Dia panggil kren. Nak bagi apa tarik tu? Dia balik terus? Oh, tu terus pergi atas. Yang apa, jom kita tengok lagi sekali apa terjadi. Korang stay sama aku nak tahu info. Tunggu sampai video ni habis, kita tengok macam mana. Aku tunggu dulu adakah datang train nak settlekan lori ni. Buah pun dah habis dah. Nak settlekan lori ni. Kita tengok dari atas macam mana keadaan dia. Sangat mengerikan. Alhamdulillah juga, aku berani cakap alhamdulillah. Drivernya okey, driver dia tak ada apa-apa lah. Tapi lorinya agak parah lah lorinya. Memang parah teruk lah lori ni. Dia nak buat apa lori ni?
Ni lori warna biru ni tengah nak isi ikan dalam 40 tan. Muatan dalam 40 tan lebih lah. Memang teruk lah. Penutup tahun 2025. Patut last hari ni dia angkat trip. Tapi apa nak dikabur, benda dah jadi. Tak boleh buat apa lah. Memang teruk lah ni. Tarik pakai lori boleh kot. Jom kita tengok macam mana dia orang susun buah dulu. Tengah tunggu jawapan daripada bos dia. Macam mana bos dia nak uruskan. Boy cakap lagi berapa trip bro? Yalah sikit. Semalam aku isi pun dalam 5 tan je last. Ada satu beam lah aku punya. Kalau dia dah tarik habis lah kot. Aku punya semalam ada dalam satu beam. Dalam ada yang potong lagi kot dia ni. Suddenly potong lagi kot. Oh. Astaghfirullahaladzim. Kalau tengok mesti korang fikir macam mana driver dia. Tapi insyaAllah Tuhan masih sayang nyawa dia. Driver dia masih dalam keadaan okey. Sekarang driver dia nak menguruskan siapa yang nak menarik pakai crane ke macam mana ke. Tengah fikir nak menguruskan. Sebab lori ni pun lori sudah lama korang. Tak boleh nak buat apa dah. Kita tunggu keadaan dia macam mana. Nak tengok dalam dia macam mana. Okay, jom aku bawa korang tengok dalam dia macam mana. Panjat sikit. Tapi korang, kalau dalam movie dia meletup. Tapi kalau masa aku tengok dia meletup tu, kan? Berita yang aku dapat terima, JCB memang tak boleh nak tarik lah. Sebab benda ni berat. Kalau dia tarik, kemungkinan dia punya JCB pun akan problem. So tak boleh nak buat apa. So dengan cakap dia pakai crane ke atau pakai benda lain lah nak tarik. Jadi kalau kau dapat info, insyaAllah kau akan buat video dia orang tarik macam mana. Ini aku cuma dapat info. Driver okey, cuma lori lah keadaan teruk sedikit. Tak boleh nak buat apa. Jom kita tengok dalam dia macam mana. Okey, panjat sikit. Memang teruk lah. Ni keadaan dia. Tak boleh nak buat apa. Tengok dalam dia, okey tak? Okey, ni dalam dia. Habis terabuh. Habis terabuh korang. Tak boleh nak buat apa. Hancur teruk. Tengok bahagian dia. Tak payah Dia pusing dah, tak payah dah. Buah dapat diselamatkan lah. Buah dapat diselamatkan. Okey korang, sampai sini je video aku. Terima kasih kerana menonton. Kita tengok kecelakaannya. Sangat-sangat teruk lah korang. Kecelakaan dia sangat-sangat teruk. Tapi Alhamdulillah macam aku cakap info tadi, drivernya okey. Drivernya okey lah, tak masalah. Dia tak boleh keluar dari bawah sini kot. Dia akan naik atas lah driver dia. Yang ni nanti biji-biji ni akan dikutip lah. Sebab last strip dah ni. Sebab korang, kalau JCB nak tolak dari sana, tak boleh. Memang takkan larat. Kalau 2 JCB, kemungkinan boleh kalau 2 JCB. Sebab boom dia boleh pecah. Dia punya hidrolik boleh pecah. Kalau lori ni, dia terbalik ke belah sana, so JCB boleh tolak. Lori atau kereta boleh tolong tarik bantu. InsyaAllah kuat, boleh dirikan balik. Sekarang kita tahu, kita tunggu dia punya bos dengan dia punya judge dah. Ini pun lori kontrak kan. So kita tengok bos dia datang, macam mana dia settlekan ke tak. Okay korang, nanti kalau ada info menarik macam mana, aku akan datang buat video. Okay, sampai sini je. Terima kasih kerana menonton. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.